Duit kertas bukan penyimpan nilai. Kalau kita faham hakikat sebenar duit kertas, pasti kita tak akan simpan duit kertas terlalu banyak untuk jangka masa panjang. Ia hanya sebagai medium untuk pertukaran sahaja. Kenapa bukan penyimpan nilai? Cuba bayangkan duit kertas 100 kita. Jika dipotong dua, walaupun panjangnya sama, adakah nilai yang terbagi kepada RM50? RM50? Sudah pasti tidak. Nilai duit bukan terletak pada kertas tu. Nilai duit kertas terletak pada jaminan kerajaan pemerintah sahaja. Kita lihat nilai emas pula. Jika berat emas 10 gram sebegini, dipotong kepada dua bahagian, iaitu 5 gram, 5 gram. Sudah pasti nilainya terbagi pada dua. Emas adalah penyimpan nilai yang benar. Nilai emas terletak pada berat dan ketulinan semata-mata, tanpa jaminan sesiapa. Jadi, simpan emas sekarang untuk selamatkan nilai kekayaan kita. Jadikan emas sebagai insurans kewangan bila berlakunya kegawatan ekonomi. Bencana kewangan datang tanpa amaran. Bila kita dah miliki emas, kita sudah bersedia dengan lebih awal. Bagi tuan-puan nak mula menabung emas, mudah saja tuan-puan. Pertama, boleh follow saya. Dan yang kedua, tuan-puan boleh klik link di bio, daftar dahulu dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.